Okay, bulan Ramadan ni dalam satu hadis, walaupun hadis ni tidak sahih, ada 3 peringkat lah. Iaitu peringkat pertama 10 awal kerahmatan, 10 awal keampunan dan 10 awal pembebasan daripada api neraka. Tapi sebenarnya yang sahihnya adalah seluruh bulan Ramadan tu adalah kerahmatan, seluruh bulan Ramadan tu adalah keampunan, seluruh bulan Ramadan tu adalah pembebasan dari api neraka. Kenapa? Kerana di dalam bulan Ramadan ni Allah punya rahmat. Kita buat sikit, Allah bagi banyak. Kita solat sunat dapat pahala macam solat fardu. Kita solat fardu, Allah gandakan berkali-kali ganda. Sedekah kita berkali-kali ganda. Puasa kita tu, contoh kalau kita puasa, ganjaran dia Allah akan ampunkan dosa yang lalu dan akan datang. Kalau kita solat tarawih, Allah ampunkan dosa kita yang lalu dan akan datang. Itu semua tanda-tanda kerahmatan, tanda-tanda keampunan Allah SWT dan pembebasan dari api neraka kalau kita betul-betul mengagungkan ataupun beramal dengan sungguh-sungguh kat bulan Ramadan. Ini semua tanda rahmat Allah sebenarnya, yang Allah hadiahkan, Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan. Sometimes kita ni orang kata apa, setahun busy sangat kan, sampai susah nak me time. Sebenarnya Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita me time, untuk kita healing, untuk kita cari balik diri kita, untuk kita muhasabah balik, untuk kita ikat balik kita punya hubungan dengan Allah. Ramadan lah bulan yang terbaik untuk kita, orang kata, koreksi diri, bekalkan diri kita untuk maju setahun akan datang, InsyaAllah. Okay, rahmat ni tak diukur berdasarkan kurangnya ujian. Maknanya kalau seseorang tu kurang ujian, maksudnya dia sedang dirahmati Tuhan. Tak. Dan orang yang banyak ujian pula bukan tandanya dia kurang dirahmati. Benda tu bukan kayu ukur. Tetapi antara tanda seseorang tu dirahmati oleh Allah SWT adalah Allah bagi dia kekuatan untuk beriman, beramal soleh dan berada di atas jalan hidayah dan berada di atas jalan kebenaran. Itulah tanda rahmat yang paling agung. Walaupun mungkin ujian orang tu sangat-sangat berat. Sebagai contoh, dekat muka bumi ni, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Para nabi, para rasul, kemudian orang-orang soleh. Maknanya lagi tinggi iman kita, lagi tinggi ujian. Tak pelik kenapa lagi tinggi iman, lagi berat ujian? Bukan ke kalau lagi tinggi iman, lagi hidup disayangi Tuhan, dirahmati Tuhan, so hidup kita akan lebih tenang dan bebas ujian? Itu salah faham. Sebab kalau kau nak tahu, ujian ni adalah bahasa cinta Allah. Orang kata love language lah. Yang mana kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Kenapa bila Allah cinta dan rahmati seseorang, Allah akan uji orang tersebut? Ada banyak sebab. Pertama, kerana Allah nak bagi pahala yang banyak. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran untuk orang yang bersabar dengan ujian ni adalah infinity. Maknanya kalau Allah cinta seseorang, Allah akan uji orang tu, yang mana sekiranya orang tu bersabar, Allah akan bagi dia pahala infinity. Takkan tak nak pahala. Kedua, kenapa Allah uji? Sebab Allah nak ampunkan dosa. Kita ni banyak dosa, terutama saya lah. Dosa yang sengaja, tak sengaja, dosa dahulu, dosa akan datang, dosa sembunyi, dosa terang-terangan, dosa kecil, dosa besar, dosa macam-macam kan. Tapi Allah punya baik, Allah nak ampunkan kita juga. Yang mungkin ada banyak dosa tu yang kita tak taubatkan pun, sama ada lupa ataupun terlalai, tapi Allah nak ampunkan juga dengan cara Allah uji kita. Kalau kita bersabar dengan ujian tu, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Ketiga, kenapa Allah uji seseorang? Sebab Allah nak naikkan darjat orang tu. Yang keempat, Allah uji sebab apa? Sebab Allah nak selamatkan orang tu daripada neraka dan Allah nak masukkan dalam syurga. Kita nak Allah hukum dekat dunia ke nak Allah hukum ke akhirat? Sebaiknya Allah hukum kat dunia supaya dekat akhirat kita tak payah terima hukuman, kita masuk syurga terus. Kelima, kenapa Allah uji kita? Sebab Allah nak sedarkan kita daripada kelalaian. Mungkin kadang-kadang kita ni terlalu lalai dengan nikmat, so Allah tak nak kita lalai. Allah bagi kita ujian supaya kita tersentak sikit, supaya kita sedar yang kita ni hamba, supaya kita sedar yang dunia ni sementara, supaya cinta dunia tak masuk dalam hati kita. Tapi kalau semua benda kita dapat tak diuji, takut-takut cinta dunia akan masuk dalam hati kita sampai akhirnya kita lupa akhirat. Antara reason juga kenapa Allah uji kita, sebab Allah nak bagi kita syurga. Allah berfirman, wajazahum bima sabaru jannah. Ganjaran untuk orang yang bersabar adalah syurga. So kalau kita faham reason kenapa Allah uji, InsyaAllah kita akan faham bahawasanya tanda kita dirahmati Allah adalah
ujian yang banyak. Bukan tak ada ujian tu maknanya dirahmati. Kena risau. Kena risau bila macam smooth je kehidupan kita, macam tak ada masalah je. Apatah lagi kalau kita tak solat, apatah lagi kalau kita tak puasa, tak bayar zakat, ataupun kita ada buat salah kat ramai orang, kita zalimi orang, tapi hidup kita smooth je, famous je, gaji tinggi je, duit banyak je. Itu adalah orang yang paling tertipu. Siapakah orang yang paling tertipu dekat dunia ni? Orang yang paling tertipu kat dunia ni ialah orang yang tak solat, orang yang zalimi orang, orang yang banyak buat maksiat, tapi hidup dia smooth je. Semua benda yang dia buat nampak berjalan dengan lancar. Semua benda yang dia minta dapat. Semua orang suka dia, semua orang sanjung dia. Itulah azab yang paling dahsyat. Itulah istidraj. So kesimpulannya, jangan ukur rahmat Allah tu berdasarkan kurangnya ujian. Tetapi antara tanda seseorang tu dirahmati oleh Allah adalah Allah menguji dia. Sebab lagi Allah cinta seseorang, maka lagi beratlah ujiannya. InsyaAllah. Tuhan, aku ingin hijrah.